Hai, Assalamualaikum. Selamat datang. Hari ni saya nak buat mukbang lagi. Tapi yang lainnya hari ni ayam kita bukan ayam KFC. Kita beli ayam goreng ala-ala KFC dekat depan kedai mamak. Okay. So, sekarang saya nak letak sambal. Kita letak sambal dulu. Macam biasalah kita akan letak sambal. Kita akan makan dengan sambal. Sambal ayam gepuk. Okay. Kita letak dua lah. Banding kau tadi kan, suruh kau balik cepat. Okay, so hari ni ayam bukan ayam KFC. Kita beli ayam ala KFC. Saya beli 3 ketul. Sebagian tight dengan peha. Okay, so produk alam kita hari ni adalah kacang panjang. Saya rebus. Okay, ada kacang panjang, ada timun Jepun dengan sambal ayam gepuk. Lepas tu saya ada tambah sambal tempoyak dengan cili yang tu. And nasi sikit. Okay, nasi sikit. Okay, so sambal kat sini lah. Saya tak nampak je kan. Okay, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Air macam biasa misu, tapi kali ni saya beli ini apa nama dia? Pure black tea. Pure black tea ni macam air teh ais. Saya ada add on dengan crystal pearl. Bukan pearl, jelly, crystal jelly. Sedap. Okay, jom makan. Ambil ayam dulu. Macam biasa, ayam saya tak makan kulit. Okay. So, ambil sambal ni. Tu nasi. Tu kacang panjang. Makan. Macam ada pahit-pahit sikit lah. Kenapa ya? Ambil ni lah. Kacang panjang, ayam goreng, mak sambal tempoyak ni lagi sedap. Ada rasa. Saya tak tahu kenapa tak rasa. Pahit kan? Biasa saya beli tak rasa macam ni. Okay, lepas tu ambil timun. Sedap kan? Oh my god. Kita ambil yep. Kita ambil lagi sambal dia. Kita rasa lagi. Sebab saya dah lama tak makan dia.
Hmm. Kita ada crystal jelly. Sedap ya. Oh, tapi ayam ni tak boleh kalahkan ayam KFC lagi ya. Sama tempoyak ni sedap. Tak boleh tipu. Dah. Hari 2 kata. Okay, ni sambal. Sambal tempoyak.
Tapi kacang macam tak habis je. Banyak lagi. Saya tak pandai lah nak anggarkan makanan macam terlebih ke terkurang ke. Dari sikit je. Hai. Dengan sambal. Crystal jelly ni boleh repeat lagi kah? Sedap. Tapi black tea tak best. Tak best. Dia semacam air teh. Kalau rasa teh tu baik aku pergi buat sendiri kan. Kan betul tak? Okay lah. Saya memang dah surrender ni untuk nak makan lagi. Sebab kekenyang kenyang. Okay lah. Next time saya nak beli sambal ni, sambal yang kepuk ni saya ambil dua je kot. Tak habis. Oh, kalau ada sambal kalau ada sambal lain, kenalah beli 3 kan. Ni aku tak habis sebab ada sambal lain yang tambah tempoyak. Saya tak boleh habiskan kacang ni. Minta maaf sangat. Sorry. Minta maaf. Saya tak boleh habiskan. Ayam saya boleh habiskan. Tapi kacang ni saya tak boleh habiskan.
Habis tu je. Nasi ya. Tak boleh habis. Banyak. Okeylah. Itu sahaja untuk hari ni. Saya minta maaf ya, saya tak boleh habiskan. Banyak sangat. Lepas tu sambal pun dah habis. Kalau ikutkan lagi satu bekas, satu ni. Tapi sambal ni hari ni tiba-tiba rasa pahit. Dia tak ada rasa garam, tak ada rasa apa-apa. Saya siap tambah garam lagi dekat dalam sambal tu. So macam tu lah. So hari ni saya punya mukbang adalah makan kacang panjang. Saya tak boleh habiskan lah. Tak boleh habis. Lepas tu ambil sikit je tadi kan. Itulah. Okay lah. So nanti kita jumpa lagi untuk mukbang yang seterusnya. Tak sabar nak pilih lagi apa yang kita boleh makan. Okay, produk-produk alam apa yang kita boleh makan. So stay tune. Kalau boleh subscribe. Kalau boleh like, komen dan share. Terima kasih.